Ini adalah kisah menakjubkan tentang seorang lelaki yang ketakutan yang terpaksa menjadi askar paling berani untuk menghentikan serangan makhluk asing yang aneh dengan menghidupkan semula hari yang sama berulang kali. Sekadar nota ringkas, saya membuat semua gambar hebat yang anda lihat dalam video ini menggunakan air. Ia bukan klip filem sebenar, tetapi ia membantu menceritakan kisah ini dengan cara baharu yang menyeronokkan. Kisah kita bermula dengan seorang lelaki bernama Major William Cage yang bekerja untuk tentera tetapi tidak pernah benar-benar berjuang dalam pertempuran. Dunia diserang oleh makhluk asing yang jahat dan pantas yang dipanggil mimics yang kelihatan seperti haiwan yang pantas dan berduri. Cage adalah seorang pegawai media, bermakna tugasnya hanya untuk bercakap di TV dan menjadikan tentera kelihatan baik, bukan untuk berjuang. Dia diarahkan untuk pergi ke barisan hadapan di mana pertempuran besar akan berlaku, tetapi Cage terlalu takut dan cuba melarikan diri dari Jeneral. Ini tidak berjalan lancar, dan Jeneral menjadi marah dan menghantarnya ke medan perang sebagai askar biasa, berpangkat rendah. Cage kini terperangkap dengan sekumpulan askar yang kasar dan sebenar yang tidak menyukainya kerana dia seorang pengecut. Pagi berikutnya, iaitu hari pertempuran besar-besaran, Cage sama sekali tidak bersedia dan takut mati. Dia diberikan sut pertempuran yang besar dan berat yang dia tidak tahu bagaimana untuk menggunakannya dan ditolak ke atas kapal terbang besar. Sebaik sahaja kapal itu mendarat di pantai, makhluk asing menyerang serta-merta dan ia adalah huru-hara dan ketakutan semata-mata. Cage melihat makhluk asing di mana-mana dan berlari, tersandung sendiri sambil cuba mengisi senjatanya yang gagal dilakukannya. Di tengah kekacauan ini, dia berjaya membunuh satu makhluk asing yang pelik, lebih besar, berwarna biru bercahaya sebelum raksasa yang lebih besar menghancurkannya. Apabila makhluk asing biru itu mati, sebahagian daripada darah birunya yang pelik terpercik ke seluruh Cage. Dan kemudian, semuanya menjadi gelap. Cage kemudian bangun dengan sentakan besar, mendapati dirinya kembali di atas kapal, tepat di mana dia memulakan hari sebelumnya, sejurus sebelum pertempuran. Dia fikir dia bermimpi, tetapi semuanya sama, askar yang kasar, penghinaan dan penerbangan ke pantai. Dia menghidupkan semula pertempuran itu, mati lagi, dan bangun lagi, kembali ke kapal. Ini berlaku berkali-kali, dan Cage menyedari bahawa apabila dia mati, dia kembali ke masa ke permulaan hari itu. Darah makhluk asing biru yang pelik ini pasti memberinya kuasa yang menakjubkan ini, seperti butang, tetapkan semula permainan video kehidupan sebenar. Dia sedar dia boleh belajar daripada kesilapannya kerana dia mengingati segala yang berlaku pada hari-hari sebelumnya. Semasa salah satu ulangan pertamanya, dia melihat seorang askar hero terkenal bernama Sarjan Rita Vrataski yang terkenal kerana membunuh ratusan mimics. Dia dipanggil Malaikat Verdun dan merupakan satu-satunya askar yang nampaknya memenangi perang. Apabila Cage memberitahunya bahawa dia boleh menetapkan semula hari itu, dia segera mempercayainya. Ini kerana dia pernah mempunyai kuasa gelung masa yang sama. Dia memberitahunya bahawa gelung masa dikawal oleh otak utama makhluk asing, yang mereka panggil Omega, dan makhluk asing biru bercahaya dipanggil Alpha. Dia mengatakan bahawa apabila Alpha dibunuh, ia menghantar isyarat kepada Omega untuk menetapkan semula hari itu, dan kerana Cage mempunyai darah Alpha, dia kini disambungkan kepada isyarat itu. Rita kehilangan kuasanya apabila dia diberikan pemindahan darah selepas kecederaan besar. Rita mengambil Cage di bawah jagaannya dan mula melatihnya dengan gigih, mengajarnya semua yang dia perlu tahu tentang berjuang. Dia memaksanya mengulangi pertempuran yang sama di pantai berulang kali, seperti latihan yang tidak berkesudahan. Hari demi hari, Cage mati di pantai dalam 1000 cara yang berbeza. Dia ditembak, dihancurkan, diletupkan, dan dilemaskan. Setiap kematian adalah pelajaran yang menyakitkan, tetapi dia menggunakan penetapan semulanya untuk menjadi pejuang yang lebih baik dan lebih baik, mempelajari pergerakan tepat makhluk asing dan mengetahui dengan tepat di mana perangkap berada. Selepas apa yang dirasakan seperti berbulan-bulan latihan, dia bukan lagi lelaki media yang ketakutan, dia seorang pahlawan yang mahir, hampir sebaik Rita sendiri. Mereka kini mempunyai matlamat baharu. Mereka perlu mencari otak pusat mimics, Omega, dan memusnahkannya untuk menghentikan pencerobohan dan memecahkan gelung. Rita percaya Omega tersembunyi di dalam empangan bawah tanah yang besar di Jerman, yang mereka panggil Pangkalan Rahsia. Mereka cuba banyak kali untuk sampai ke sana, tetapi perjalanan itu panjang dan maut, dan kuasa utama makhluk asing menghalang mereka setiap kali. Mereka mendapat tahu daripada salah seorang jeneral bahawa Omega sebenarnya tidak berada di empangan Jerman tetapi tersembunyi jauh di Perancis, jauh di dalam bangunan gergasi seperti piramid.
Bangunan ini dikenali sebagai tempat yang paling sukar untuk dipecah masuk di seluruh negara. Omega mengawal keseluruhan minda sarang makhluk asing dari sana. Cage dan Rita memutuskan bahawa mereka perlu meninggalkan tentera utama dan pergi dalam misi rahsia sendirian. Tetapi pertama, mereka perlu mendapatkan peranti khas untuk membantu mereka. Peranti ini boleh menunjukkan kepada mereka di mana Omega berada dengan tepat, tetapi mereka perlu mencurinya daripada jeneral yang mula-mula menghantar Cage ke barisan hadapan. Peranti itu kelihatan seperti kotak kecil dan disimpan di dalam peti besi jeneral. Selepas banyak percubaan yang gagal, yang bermakna banyak kematian untuk Cage, mereka akhirnya berjaya mencuri kotak itu dan mengetahui lokasi sebenar Omega, bukan di Perancis, tetapi di bawah piramid Louvre, di Paris. Ini adalah lokasi yang jauh lebih dekat dan lebih mengejutkan. Mereka mendaratkan helikopter yang dicuri di atas bumbung berhampiran Louvre, merancang serangan terakhir mereka. Sebelum mereka masuk, Rita mengingatkan Cage bahawa jika dia cedera parah dan memerlukan pemindahan darah, dia akan kehilangan kuasa gelung masanya selama-lamanya, sama seperti yang berlaku padanya. Dia mesti berjanji untuk menyelesaikan tugas itu tidak kira apa yang berlaku, kerana dia adalah satu-satunya peluang mereka. Mereka berjuang untuk masuk ke tingkat bawah tanah yang dalam di bawah Louvre dan mereka menemui Omega yang kelihatan seperti sarang gergasi, bercahaya dengan akar dan cahaya pelik yang berpintal. Omega dilindungi oleh Alpha yang paling kuat dan ratusan mimik yang lebih kecil, menjadikannya cabaran terakhir yang menakutkan. Dalam pertarungan terakhir yang sengit, Rita mengorbankan dirinya untuk membantu Cage mendekati Omega, tetapi dia cedera parah oleh Alpha dan jatuh ke dalam air berhampiran sarang utama. Alpha yang mencederakannya masih hidup dan cuba membunuhnya lagi, tetapi Cage berjaya mengaktifkan tali pinggang bom tangan yang kuat. Letupan itu membunuh Alpha dan sebahagian daripada darah Alpha dan cahaya Omega mengalir ke dalam luka terbuka Cage semasa dia mati. Letupan itu juga memusnahkan Omega yang serta-merta menghentikan seluruh tentera makhluk asing kerana otak itu telah tiada. Kali ini, apabila Cage menetapkan semula, dia bangun lebih awal daripada sebelumnya, kembali ke masa jeneral mula-mula mengarahkannya ke barisan hadapan, sehari penuh sebelum pertempuran. Dunia selamat, pencerobohan telah berhenti, dan tiada siapa yang mengingati pertempuran atau perang kerana Omega telah dimusnahkan sebelum ia sempat memulakan serangan terbesarnya. Cage gembira dan lega, dan dia melihat Rita berlatih di pangkalan tentera, tetapi dia tidak tahu siapa dia kerana ini adalah garis masa yang serba baharu. Dia hanya tersenyum kepadanya, mengetahui bahawa mereka menyelamatkan dunia bersama-sama. Terima kasih kerana menonton kisah ini. Jika anda suka belajar tentang bagaimana askar ini menyelamatkan dunia dengan menghidupkan semula hari yang sama berulang kali, sila beritahu kami filem apa yang harus kami jelaskan seterusnya di ruangan komen di bawah. Jangan lupa untuk melanggan Malay Repo untuk lebih banyak rangkuman yang menyeronokkan.